Jenazah guru Allahyarham Muhammad Fahimi Yaakob yang maut dalam nahas di Lebuh Raya Pantai Timur LPT 2 pagi semalam selamat dikebumikan. Jenazah dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Jerun Surau, Marang, Terengganu. Terdahulu, jenazah Allahyarham tiba di Masjid Jerung Surau dari Jabatan Forensik Hospital Dungun kira-kira jam 7 malam sebelum disolatkan sejurus selepas solat Isya. Lebih 500 jemaah terdiri daripada adik-beradik, saudara mara, rakan dan penduduk kampung hadir memberikan penghormatan terakhir. Jenazah kemudian dikebumikan dengan disaksikan dua anaknya, Arif Muhammad Rifki dan Akif Darwish. Abang Allahyarham Muhammad Zukri Yaakob menyifatkan adiknya amat disenangi seluruh keluarga dan ringan tulang. Pada mulanya bila dimadukan itu tak percaya lagi. Pasal dalam 2-3 hari lepas baru saya jumpa dengan adik saya itulah. Allahyarham meninggalkan seorang balu dan 4 anak berusia 4 hingga 13 tahun. Dalam kejadian jam 5.30 pagi semalam, motosikal berkuasa tinggi ditunggang Allahyarham merempuh sebuah lori yang terbabas sebelum terbakar. Allahyarham yang bertugas di Kolej Tingkatan 6 Hulu Terengganu dipercayai dalam perjalanan ke ibu negara untuk urusan kerja.